Sebenarnya Allah dah jawab dalam Quran. Tuan-tuan boleh buka surah An-Nisa ayat 34. Tuan-tuan buka surah An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Yang bermaksud lelaki, iaitu suami, adalah ketua yang bertanggungjawab ke atas perempuan, yakni isteri, oleh kerana Allah lebihkan orang lelaki ke atas orang perempuan dengan beberapa kelebihan, dan oleh kerana lelaki telah pun diwajibkan membelanjakan sebahagian hartanya untuk keperluan isteri dan rumahnya. Ayat ini jelas, tuan-tuan. Isteri dan suami diwajibkan. Wajib. Bila wajib apa arti? Tiba-tiba tak bagi sepanjang perkahwinan, tak bagi pada bini sebab bini dia bekerja. Apa arti? Benda wajib dia tak buat. Oh, dosa besar lah, tuan. Habis isteri bekerja, itu tak soal. Isteri bekerja ke, duit dia banyak ke, itu soal lain. Tapi kewajipan membelanjakan harta pada suami. Ulama-ulama fiqh mengatakan 100% diwajibkan kata suami memberi nafkah untuk isteri dan keluarganya. Jangan persoalkan isteri duit banyakkah dia, bekerjakah dia, itu soal lain. Tiba-tiba isteri tak nak keluar duit, salah tak? Salah duit. Syekh An-Nisaburi dalam mentafsirkan ayat ini, dalam tafsir dia, tafsir Gharaibul Quran, kita boleh rujuk dalam tafsir An-Nisaburi ayat tadi tu, ayat 30 surah Nisa tadi. Apa kata Syekh Nisaburi? Syekh Nisaburi kata, dalam ayat ini ada Allah perkataan min, wa bima anfaqu min. Min apa ni? Syekh Nisaburi kata, min yang dimaksud ayat ini ialah min taba'ud, min setengah. Maknanya lelaki diwajibkan mengeluarkan, membelanjakan, menyerahkan setengah pendapatannya kepada isterinya. Tu kata Syekh Nisaburi. Buka tafsir Nisaburi. Min makna dia min tabaun. Kalau suami itu pendapatan dia 10,000 sebulan, dia kena sah isteri berapa? Berapa? 5,000. Kalau suami itu pendapatan dia 100,000 sebulan, tak tahu orang kulim ni ada 100,000 sebulan apa? Tak mustahil ada ni. Jadi nak senyap-senyap aja. Kalau pendapat